Hai, get ready with me. Hari ni sis nak buat mi bandung. Okey, jom. So first kita tumiskan dulu bawang merah, bawang putih. Lepas tu kita tumiskan juga udang kering dan yang ini kacang yang kita dah blendkan, kacang tanah Okey, so next lepas tu kita nampak dia dah macam dah kering macam tu, kita boleh masukkan cili yang dah dikisar. Gunakan cili yang tak pedas, so korang bolehlah hirup-hirup. Lepas tu kita kacau-kacau rata. Okey, next kita masukkan daging. Yang ni aku tak nak rebus daging ni sebab aku nak rasa air daging tu dekat dalam mi bandung ni, so that aku masukkan daging ni awal. So next kita masukkan air dan lepas tu kita masukkan juga gula ni semangkuk guna sebab mi bandung ni kena manis. Lepas tu kita perasakan dengan garam ni aku masukkan 2 sudu. Lepas tu aku masukkan juga Pak Haji. Okey, so next lepas tu dah nampak ada belut-belut macam tu kan. So maksudnya sekarang kita masukkan kentang. Kentang ni kau putarkan, kentang putar. So kentang ni kau blend. So dia akan jadi pekatkan kuah. So next it's the time for condiment. So first kita masukkan sawi tadi. And then lepas tu kita masukkan juga fish cake. And this one is tauhu. And last one, last ke belum lagi? Masukkan udang. Kita masukkan telur. Telur ni aku masukkan banyak juga sebab telur ni pun boleh jadi sebagai ejen pemekat kuah. So last kita masukkan tomato. Okay, it's done. Mi bandung. Selamat mencuba korang.